Berapa income yang selesa nak pakai sebuah M2? Jom kita breakdown. Model baru harga bermula RM656,800. Untuk deposit letak 30%, RM197,040. Road tax RM2,130. Untuk insurans kalau dah ada 30% NCD RM12,200. Total upfront yang ready untuk sebuah M2 ni adalah cabut pula Rospin ni. Okey, total upfront yang kena ready untuk sebuah M2 ni adalah RM211,370. Installment kita kirakan untuk 5 tahun. Jadi sebulan kena prepare RM8,978. Kalau setahun pula RM107,736. Kita kira pula dia punya yearly expenses. Insurans saja RM12,200. Road tax RM2,130. Servis 5 tahun free service daripada BMW. Untuk wear and tear kena preparekan at least kena ada RM7,000. Total up yearly expenses untuk sebuah M2 ni adalah RM21,330. Campurkan yearly expenses dengan yearly installment, maka dapatlah RM129,066. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM10,755. Berapa income yang selesa? Katalah nak gunakan 30% saja daripada income. Sebulan income kena ada RM35,850. Kalau nak gunakan 20% saja daripada income, sebulan income kena ada RM53,775. Income yang layak tak semestinya mampu. Mampu tak semestinya selesa. Kita apa yang kita patut breakdown untuk next video? Cuba korang komen.